Soalan B, kertas cuba 1. Bahagian B memang kena jawab semua ni. Nombor 1. Jadual di bawah menunjukkan bilangan dua komputer yang ni. Komputer P sekian Q. Lagi sekali penggunaan lebih daripada P. Maksudnya dalam Q tu ada bilangan P. Maksudnya P tu dalam Q tu ada, cuma dia lebih yang ni je. Maksudnya operasi tambahlah. Baik, soalannya berapakah jumlah bilangan komputer yang dikeluarkan? Jadi dia punya matematiknya ialah P tambah Q. So P aku tahu 32,564 tambah Q, dia kata daripada P, mana tulislah lagi satu P dan kita tambahkanlah lebihnya. Dan jangan lupa buat kurungan. Masuk kurungan tu maksudnya kita kena cari yang ni dulu, kena cari Q dulu. Itu je maksudnya. Keluarkan ni 3. So buatlah tambah 3, 2, 5, 6, 4 1, 9, 7 sifar 3, 14, 13, 4 3, 4, 5, 3, 4. So 3, 4, 5, 3, 4 tambahkan dengan 3, 2, 5, 6, 4. 3 tambah 3, 6. Sifar 6, 1 sifar 9, sifar 8. So 6, 7, sifar 9, 8. Boleh? Ada juga orang yang buat macam ni. Dia buat macam ni tau ayat matematiknya. Saya tukar warna lain. Sebab dia tahu, dia kata dia dah tahu dah sama dengan P. Maksudnya benda ni ada berapa kali. Dia kata sama dengan P, cuma dia lebih. So benda ni ada berapa kali. So jawapannya 2 kali kan. So ada juga dia buat macam ni. 2 darab 3, 2, 5, 6, 4 baru ditambah dengan 1, 9, 7 sifar. Sama tak jawapannya? Jomlah kita try. Tak tahu betul salah. Sama ke tidak? Kali 8, 12, 1, 10, 11, 1, 5, 6. So 6, 5, 1, 2, 8 campur 1, 9, 7 sifar. 8, 9, 10, 7, 6. Sama bang. Sama. So mana-mana je lah Alhamdulillah.